Okay guys, apa cerita pasal KLSP? Lagi-lagi kita sedia maklum dan aku rasa ramai orang sudah kata menunggu dividen-dividen. Okay, yang mana menjadi satu berita sensasi untuk mereka sebagai penjarum mengharapkan kalau KLSP ni boleh difikirkan agihan dividen itu diselitkan ke dalam akaun 3. Yang mana untuk mengetahui korang, akaun 3 ni boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Okay, akaun fleksibel ini. Dan ini yang menjadi orang kata satu berita hangat di mana sahaja, okay, especially daripada pihak berita sendirilah macam Cosmo dan sebagainya lah. Wassalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Simbang. Aku Google je, okay, type, okay, apa berita-berita yang terkini yang boleh diceritakan kepada korang, okay, berkait dengan isu KLSP ni. Dan kalau kita lihat ada dalam Cosmo ini, kalau aku tengok benda ini saja je nak trigger korang, okay, supaya korang boleh orang kata bayar untuk baca berita penuh. Okey, contohnya macam ini pihak Cosmo keluarkan. Dia beritahu, okey, hadiah hari raya daripada KLSP. Aku ingatkan ada je individu-individu tertentu putar belit, okey, atau nak trigger orang ataupun berita-berita dekat ni nak orang kata scam orang. Aku rasa Cosmo pun sama jugalah, supaya korang boleh belilah. Ini tak ada orang kata nak promote pun, okey, tapi berdasarkan dari segi orang kata artikel pada peringkat permulaan ni, aku tahulah, okay, benda ini of course mungkin yang dimaksudkan kadar dividen yang mana mungkin tahun lepas begitu tinggi lah. Okay. Selalu menjelang hari bulan Februari hingga awal Mac setiap tahun, para pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KLSP sentiasa menunggu dengan debaran tentang pengumuman kadar dividen yang pastinya bakal menjadi hadiah hari raya yang manis buat semua ahli. Bagi tahun 2004, kadar dividen yang diisytiharkan adalah 6.3% untuk akaun simpanan konvensional dan syariah. Ini adalah satu angka yang memberangsangkan, okay, bersesuaian dengan faktor persekitaran ekonomi dengan perkembangan melonjak dalam pasaran equity global serta peningkatan pendapatan pelaburannya sekaligus menggalakkan prestasi yang nak kena beli juga ke? Tak apa. Tapi yang penting sekali aku nak dengar ni harapan kepada kita lah sebagai pencarum-pencarum yang mengharapkanlah adalah orang kata imbuhan ataupun satu amount yang naik sikit lah akaun 3 tu, daripada 0 ataupun 100 ataupun apa-apa numbers dekat akaun tu, okay, yang membolehkan kita ini at least kita sebagai pencarum yang mungkin dah kehilangan pekerjaan ke, yang dalam keadaan yang tentulah nak mengharapkan duit bantuan kita tak dapat, at least adalah bantuan dari segi perkara ini. Yang mana pencarum harap dividen KLSP masuk akaun 3 buat belanja raya. Pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mengharap kadar dividen yang bakal diumumkan kelak dimasukkan terus sepenuhnya ke akaun 3 fleksibel sekaligus boleh digunakan untuk perbelanjaan bagi perayaan Hari Raya Aidilfitri nanti. Harapan itu disuarakan mereka menerusi komen-komen pada Instagram Cosmo Online berhubung artikel pada ruangan, okay, kata editor bertajuk Hadiah Hari Raya daripada KLSP. Malah ada juga yang meninggalkan komen dengan tag pada akaun rasmi Instagram Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengharapkan beliau mengambil perhatian terhadap pengumuman kadar dividen KLSP dimasukkan ke akaun 3 fleksibel. Semua masuk ke akaun 3 komen pengguna Instagram Yanaosman_official yang turut meletakkan tag pada Instagram Anwar. Semoga tahun ini dividen bonus semua masuk akaun 3, boleh kami beraya dengan happy, seronok dan tenang. Komen Muhammad Anif yang tidak lupa dengan tag Instagram KLSP serta Perdana Menteri. Kalau masuk akaun 1, akaun 2 pahit. Kalau akaun 3 barulah manis. Komen Arfah Kamaruzaman secara berseluruh pula. Yang manis-manis untuk kaki tangan swasta. Semua masuk akaun 3 boleh.
komen Lama Abdullah Omar yang mengharapkan Perdana Menteri berbuat demikian. Terdahulu, pencarum KSP menunggu debaran pengumuman kadar dividen KSP dijangka menjelang akhir Februari hingga awal Mac ini. Berita gembira itu bakal menjadi manfaat kepada hampir 17 juta pencarum dengan 9 juta daripadanya adalah aktif, kata Osmo Online. So, manalah tahu rezeki korang semua dekat luar sana. Okay? Mana korang yang rajin-rajin bersosial media ataupun rajin scroll-scroll dekat social media ni, bolehlah create satu hashtag supaya benda ini boleh diperluaskan suara korang. Okay? Bukan sahaja, jangan ingat, social media ni tak ada memberi kesan. Nampak? Cosmo pun dah orang kata belenggu, tak ada konten. KSP lah konten dia. Cari kat mana? Social media juga. Kan? Itu yang mereka ini buat berita-berita yang boleh men-trigger korang dengan korang kena subscribe. Diorang punya, orang kata, pembacaan premium tu lah. Okay, artikel premium tu lah kan. Supaya korang boleh tengok apa yang ada cerita tu, hadiah dia. Padahal tak ada apa pun cerita pasal, orang kata, pusing-pusing benda tu balik je kan. Tapi macam mana pun guys, okay, hashtag, create hashtag mana yang korang rasa sesuai. Okay, untuk kita harapkan benda ini boleh jadi guys. Apa kata korang? Komen saja ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.